Okey. Dami cerita lah Dami buat apa? Saya nak main pedal. Pedal benda ni. Clay. Saya nak buat makanan kuning. Saya nak buat makanan putih ais. Bermula hijrah yang agung, pengorbanan insan tak ternilai, harga kepayahan. Jom kita main. Yang lebih tu. Saya nak buat makanan. Saya nak buat makanan ni. Okey. Makanan. Okey, Dami nak buat makanan apa? Makanan yang kentang-kentang. Kentang. Kita buat kentang. Macam mana nak buat kentang ni? Okey, Mami rasa kita nak buat kentang Mami Lagi contoh terbaik kalau bukan persaudaraan di antara muhajirin dan ansar. Apakah kualitinya berdasarkan Mana dah Mami main tu? Subhanahu wa ta'ala? Lihat pada ayat yang ke-8 surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Besarnya. Besarnya Mami. Ciri persaudaraan yang diinisiatifkan oleh golongan muhajirin berdasarkan kepada faktor. Pertamanya, mereka merupakan fuqara yang biasa menerima pelbagai bentuk tekanan dalam kehidupan. Dalam masa yang sama, mereka mengutamakan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sanggup meninggalkan perkara-perkara yang bernilai dalam kehidupan mereka, tanah air mereka dan harta benda. Dan kesemua ini digambarkan oleh Allah. Sifat mereka inilah merupakan persaudaraan datangnya daripada orang-orang yang sifatnya benar. Orang-orang Ansar yang menyambut mereka pula dinyatakan oleh Allah pada ayat yang ke-9 dalam surah Al-Hashr. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Okey. Mereka ini suka kepada tetamu yang datang dan Okey, Dami nak potong-potong. Saya nak Dami main. potong panjang-panjang. Dami buat macam ni panjang-panjang. Buat ni. orang-orang yang benar dan merupakan orang-orang yang berjaya. Yang Buat banyak-banyak tau. membentuk kumpulan Dami yang potong. yang menjadi pengejaran terhebat. Buat benda ni. Bulat ni macam ni. Bila? Dakinya. Buat ini dulu. Apa? Dakinya. Lompat si katak lompat. Lompat tinggi-tinggi. Cepatnya cepat. Cepat besar tolong Mami. Okey, Dami potong ni. Wah, besarnya. Yang ni macam kentang. Okey, Dami potong. Okey, letak sini. Nanti dah main potong. Nanti dah main potong tau. Yang ni dia letak sini dulu. Kecilnya. Yang macam buah-buah macam ni. Okey. Ni macam buah ni. Okey. Besar sangat lah. Tak larat. Tak lihat. Caci. Maaf Kak Ro. Mana benda lah tu? Mana benda lah tu? Mana? Kau Tahu. mana kat dalam tu kot? Ada. Cuba cari. Mana pengundi tu? Okay, Dami tengah cari dia punya apa? Alah yang kita gentil tu dah kan. Beli kat IKEA. Alah yang tak ada sepak kan. Tak jumpa dah. Mana jumpa? Cuba dekat laci tu. Cuba tengok kat laci tu. Cari laci mana. Buka lah satu-satu. Buka semua. Tak ada. Okey, tak ada lah nak. Tak nak cari. Okey. Yang ni tak payah. Panjang sangat pula. Panjang sangat. Oh, okey. Dah cukup lah. Nanti adik. Boloh kani jari-jarinya. Heri. Tidak ni. Tengok dia masak.
bulu pula. Alamak, ada bulu. Nah. Okey. Dah, cukup. Panjang sangat potong. Jadi cacinya. Hello, Mi. Ni kat sini tau. Dekat sini tau. Tadi, Mami. Oh, Mi kotor-kotor lah. Mama. Nah. Okey dah. Dah potong-potong. Okey, Damia nak buat potong-potong. Dah siap dah. Kita buat empat macam ni untuk Damia potong. Okey, Damia potong untuk suka hati Damia. Pegang lah kat sini, pegang kat sini. Tolong. Mami pula tolong. Mami buat tau. Macam ni, tengok macam ni. Buat kat tempat yang besar sikit. Damia Ni tengok. kecil sangat. Ni buat kat sini. Ha. Ni barulah luas sikit. Ni Damia nak buat kerupuk lekor. Mami buat. Yang ni macam julet. Yelah, macam coklat kan. Alright dah, Damia buat. Mami. Damia buat coklat. Coklat tipu-tipu kan. Julet tipu-tipu. Okey, Damia buat yang lain pula. Mami buat banyak-banyak. Buat banyak-banyak. Lajunya Mami. Oi, mestilah Mami. Takkan dah tak laju. Oh. Okey, lagi. Ini tepi buat macam ni. Okey, Damia buat. Ada buat lagi. Tengok. Alright, dah siap. Saya nak masak dulu. Saya nak masak dekat sini. Panas ni. Oh. Macam ni Damia, macam ni lah. Apa kenapa? Bubul. Masuk dalam ni. Tolong. Okey. Okey dah pukul 10 dah. Tak. Kami nak masak dulu. Main-main. Okey. Boleh tutup tak? Boleh tutup tu, banyak sangat. Okey, boleh tutup dah. Nanti baru makan tau. Damia. Boleh masak kat sana, dapur dia dah lah serak. Tak kemang dapur. Okey, Damia. Tunggu. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Damia nak dengar.